Saya risau tambah kalau hujan, ya Allah, macam mana lah. Tanah tu turun-turun juga lagi. Jadi macam mana? Orang tak ambil pula, tak ambil kisah je pula. Orang atasan ni kata macam berapa kali dah dia orang bawa kamera, bawa apa, tapi kata tak cukup, peruntukan tak ada, macam mana? Kejadian ini berlaku 29 bulan 5. Di masa itu DBI polis semua mari suruh kita vacate the house lah. Suruh kita keluar dari rumah dan kami tinggal di luar. Dan runtuhan itu berhari-hari jatuh lagi. Daripada bulan 5, 23/9 sampai sekarang tidak ada apa-apa tindakan diambil. Kami sudah berjumpa banyak orang. Kita sudah jumpa di developer. Developer tidak ambil tahu. Dia kata ni DBI punya hal, bukan kami punya hal. Saya dengan isteri saya sudah ambil buat telefon ke MBI untuk membuat aduan. Mereka bagi maklum balas kata nak hantar pegawai untuk datang menyiasat, tetapi kita tak nampak apa beraction lah. Jadi sampai minggu lepas hari Jumaat, bila hujan lebat, dia tiba-tiba yang jalan tu tebing dekat longkang tu dah runtuh semua. Hari ini saya telah membuat lawatan ke Gerbang Meru Indah, di mana saya dapati keadaannya begitu teruk sekali, di mana tanah telah runtuh dan ini adalah kejadian 6 bulan yang lalu. Tapi yang ini perlu diberi perhatian yang serius kerana sekarang ini musim hujan dan saya berada di sini ada 15 biji rumah yang mengalami keretakan. Saya akan membawa isu ini untuk pengetahuan Datuk Bandar dalam majlis.